Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya ada dua buah unit Mercedes yang memang rare, dua pintu. Okey, harga best. Memang boleh dengar. Tuan-tuan tengok dulu, saya nak review dua-dua kereta ni. Yang pertama E250. Yang ini W207, dua pintu tuan-tuan. Yang ini 1.8 CGI. Okey, tahun 2009. Okey, saya nak jual dengan harga RM45,800 sahaja. Yang mana kenal W207 ni yang kenal. Okey. Tali pinggang warna merah dia dah tukar. Yang lain semua original lagi tuan-tuan. Okey. Kita kalau tengok sikit bahagian belakang dia pun agak luas. Kereta baru masuk, tak sempat nak cuci apa lagi, saya dah terus buat video itu Puspakom kita cabut tinted. Kereta frameless door, memang cantik macam ala-ala CLS. Okey. 45,800 siap tukar nama, kita dah readykan Puspakom, boleh terus bawa balik. Nombor plate pun cantik juga, 6683. Bonnet dia kita tengok sikit macam mana. Bonnet dia pun agak luas lah tuan-tuan. Cuma E250 ni dia tak ada auto boot 45,800 harga cash. Boleh terus bawa balik. Okey, yang ini juga ramai juga orang cari. Yang ni W204 AMG Coupe. Yang ni dua pintu. 1.8 sahaja tahun 2012. Okey, yang ini saya nak jual dengan harga RM48,800 sahaja. Okey tuan-tuan, ada siap dengan panoramic roof depan belakang, memang handsome steering dia tuan-tuan. Okey. Yang ini 105 sahaja. Yang ini tahun 2012, import terpakai, register pada tahun 2016. Okey. Kalau saya dah polish kereta ni tuan, mesti merecik habis, mafia habis. Sebab nombor plate pun cantik. W1151S. So dia macam dia matching punya nombor plate, memang cantik. Kereta tak ada apa, tak ada accident, tak ada banjir. Kalau tuan-tuan nak datang lagi, nak tengok lebih lanjut, boleh bawa foreman, tak ada masalah. Kita transparent je kat sini, alright? Tuan-tuan, 48,800 cash and carry, terus boleh bawa balik. Cari saya hari. Assalamualaikum.